Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini SMK Mambang akan mengadakan merentas desa pada hari Sabtu hari ini. So, saya akan tanya soalan kepada seorang pelajar yang join merentas desa ni. So, nama apa? Nama saya Karin. Awak daripada kelas mana? Saya dari kelas 4 Penduri. Okey, awak ada buat persiapan tak untuk merentas desa hari ini? Alhamdulillah ada. Awak ada jogging ke apa semalam? Ada. Oh, okey, terima kasih. Ini kita dengan seorang atlet dari Rumah Kuning. Weh, cantik kan Sid? Ada hai. Okey, tahun ni nak target nombor berapa? Untuk merentas desa? 4 atau 5 macam tu lah. Okey. Amin. Apa nama awak? Nama saya Safwan. Awak daripada kelas mana? Dari kelas 5 Kristal. Okey, tahun ni awak dapat nombor berapa? Tahun ni nombor 11. Yakin Yakin sangat. Apa awak rasa lepas awak dapat nombor? Saya rasa semua orang happy dengan saya. Happy Termasuk lah. cikgu semua. Oh, lagak Jadi dah yang- awak. Awak happy lah, Happy, sangat happy. Okey, terima kasih. Okey, apa kata-kata semangat cikgu untuk murid yang merentas desa? Okey, kepada semua cayok. Semoga dapat boleh kejayaan. Lari sesungguhnya dan semoga juara milik. Okey, Zaman Nisha, apa perasaan awak dapat nombor 1? Saya berasa gembira sebab saya punya hard work paid off. Okey, terima kasih. Saya sangat berasa teruja dapat hadiah nanti. Bye. Nama apa? Yani Syakimi. Awak dari kelas mana? 1 Mutiara. Awak dapat nombor berapa tahun ni? 10. 10. Awak rasa happy tak? Happy sangat. Happy sangat. Okey, tanya. Start sikit. Okay, sekarang ni kita dengan Sarah lagi. Okay, dapat nombor berapa? 4. Tadi berharap nombor berapa? 3, 4, 5. Okay. Dapat nombor 4. Okay, kata-kata untuk orang yang dah dapat nombor tu? Tanya. Okay, apa perasaan awak bila dapat nombor 4? Gembira dah dapat capai target sendiri. Unexpected lah. Okay, so sekarang ni kita dengan 3 atlet. Okay, awak dapat nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3. Pi berapa? P1. Ya, ni P berapa? P2. Ni P berapa? P1. Tapi nombor? Nombor 9. Congrats. Okey, sekarang saya bersama dengan peserta yang dapat medal dengan CJ. Apa awak rasa? Perasaan saya amat gembira. Terima kasih kepada yang menyokong saya. Awak happy tak? Saya happy sangat. Saya dapat. Awak rasa parent awak okey tak? Oi, parents saya mesti happy dengan saya sebab ada anak macam saya kan. Okey, tunjuk sikit. Okey, masih awak. Cik Iman, apa perasaan awak dapat nombor 1? Perasaan saya ini adalah saya amat gembira kerana saya dapat satu. Saya juga berharap bila ini terus berkembang hingga di masa akan datang. Okey. Kata-kata semangat untuk pemenang yang lain? Tetap berusaha teruskan hadapi cabaran di dunia. Okey, terima kasih. Okey,